Okey, setelah lama beratur, panjang daripada atas sana bangunan tu, hujung sana. So, sekarang dah sampai dah dekat sini. Bro mai pasak malam dekat Cameron Highland ni. Okey, nampaknya memang jam teruk. Okey. Memang jam sebab yang laluan dia ni daripada dua laluan akan jadi satu laluan sahaja. So kita kena bersabar sikit lah. Ni kawasan pasar malam. So kita kena cari parking dulu. Nampak macam memang jam lah. Kereta parking di mana? So kita cari parking dulu lah. Kereta pun banyak. Okey, bro dah dapat parking. Parking pun memang susah. Pusing 2-3 kali baru dapat parking. So yang ni parking di tepi jalan lah. Ada tempat jalan nak buat taman perumahan yang baru ni. So kita parking dulu. So kita jalan pergi bawah, dekat pasar malam Cameron Highland. Okey, jom. Okay. So kita gerak ke bawah lah. Okey ya. Nak masuk pasar malam ni kena beratur panjang. So nasib dah main lewat. Okey, kita kena beratur panjang. Sementara nak sampai ke pasar malam. Pasar malam ada sebelah kanan ni. Pasar malam pun dah kecil lah. Okey, setelah lama beratur, panjang daripada atas sana bangunan tu, hujung sana. So sekarang dah sampai dah dekat sini. Sampai dah. So kita kena scan barcode MySejahtera untuk masuk ke pasar malam ni. Okey, bro dah berjaya masuk. Dah scan suhu dan scan barcode MySejahtera. So kita explore lah dalam pasar malam Cameron Highland. Okey, ada buah strawberry. Ada jagung. Oh, jagung ni menarik ni, jagung susu tu. Okey. Ni ada jagung mutiara. 4 batang RM10. RM10. Dorayaki. Oh, ada dorayaki. Oh, apa? Nak potong ah? Ha? Okey, banyak yang jual kat sini adalah jagung. Satu lagi, Pak.
Bro ni nak beli? Ini apa ni? Roti john. Roti john. Adanya ada daging. Ayam daging. Nak ambil ya? Ambil satu dulu. Nak satu bang? Kenapa? Ambil daging tak apa? Daging satu. Daging besar satu. Kecil. Ambil yang besar tak apa? Yang besar. Okey. 5 jam. Ya? 5 jam. Kalau tu ambil yang ada dulu lah, kecil. Ada ayam lah sekarang. Boleh, boleh. Besar, ayam besar. Boleh. Okey, untuk pengetahuan semua, pasar malam ni semasa PKPP ni hanya dibenarkan untuk berniaga makanan saja. So kalau nak beli buah-buah, beli souvenir, kena pergi dekat Care Farm tu. So pasar malam yang ni je lah ada makanan-makanan je. So ini adalah penghujung jalan. So kita beli ayak dulu satu. Okay, jom kita patah balik. Menurut peniaga-peniaga makanan di sini, dia kata hanya sementara, selama tempoh PKPP ni lah. Kalau kata kes makin menurun, dah hilang, mungkin akan buka meriah seperti dulu balik lah. Oh, ada udang ni ya. Mie ketam lah. Mie ketam satu. Ni bagi. Itu apa tu? Itu telur sotong apa? Cendawan. Oh, cendawan. Ni cendawan lah. Mie ketam dulu lah. Ketam je satu. Ni kawasan jagung bakar. Jom. Sana tu. Okay. Nak ambil berapa biji je, Bu? Ambil ni 15 biji kan? Bola ubi. Ya? Nak donat? Nak ke? Nak lagi sih. Banyak tu. Donat tu ibu tak minat. Abang makan ubi dulu. Kita ambil ubi dulu. Setakat ni saja untuk video bro di Pasar Malam Cameron Highlands ni. Okey. Nanti kita sambung ke lokasi yang seterusnya. Okey. Jumpa lagi. Bye bye.